Ustazah Nordini binti Jusoh dilahirkan pada 7 Februari 1968 di Kampung Benang Bukit, Kedah. Beliau merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik hasil perkongsian hidup pasangan Halijah binti Lebai dan Jusoh bin Hanafiah. Dikenali sebagai seorang pendidik yang komited, pemurah serta penyayang, beliau amat disenangi oleh rakan-rakan sekerja. Sikap prihatin dan ringan tulang beliau, khususnya dalam berkongsi juadah hasil air tangan sendiri, menjadikan beliau figura yang dekat di hati warga sekolah. Beliau mendirikan rumah tangga pada 12 September 1998 bersama Encik Hizir bin Ayub. Hasil perkahwinan tersebut, beliau dikurniakan 3 orang cahaya mata terdiri daripada seorang puteri dan 2 orang putera. Dari segi pendidikan, beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pokok Asam Kedah sebelum melanjutkan pelajaran ke Maktab Mahmud Al-Urstar pada tahun 1981. Beliau menduduki peperiksaan sijil rendah pelajaran pada tahun 1984, diikuti sijil pelajaran Malaysia pada tahun 1986 dan seterusnya sijil tinggi persekolahan Malaysia pada tahun 1991. Dengan pencapaian akademik yang cemerlang, beliau menerima tawaran melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Raja Melewar Negeri Sembilan pada Disember 1993 dan menamatkan pengajian dalam bidang pendidikan Islam pada 8 Jun 1996. Kerjaya beliau sebagai seorang pendidik bermula pada 1 Julai 1996 di Sekolah Kebangsaan Arau sebagai guru pendidikan Islam sehingga Jun 2004. Seterusnya, beliau mengikuti kursus KSPK di Maktab Perguruan Kota Baru selama setahun. Pada 1 Julai 2004, beliau mula berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang. Di sinilah terukir perjalanan kerja yang penuh kenangan manis selama hampir 22 tahun. SK Tambun Tulang bukan sekadar tempat bertugas, malah menjadi keluarga besar buat beliau yang dipenuhi ukhuwah, kerjasama dan pelbagai pengalaman berharga. Sepanjang perkhidmatan di SK Tambun Tulang, beliau telah mendidik 2 generasi murid termasuk ibu dan anak yang pernah bersekolah di sekolah yang sama. Beliau sentiasa dikenali sebagai guru yang rajin membantu, bertanggungjawab serta sentiasa menjaga profesionalisme dalam tugas. Antara kenangan paling bermakna buat beliau ialah berpeluang menunaikan ibadah umrah bersama rakan-rakan sekerja pada tahun 2022 dan 2024 serta menyambut ulang tahun kelahiran di Mekah pada 7 Februari 2025. Beliau mempunyai minat terhadap aktiviti memancing dan melancong serta telah mengunjungi beberapa buah negara seperti Kashmir, Indonesia dan China. Selepas bersara, beliau berhasrat untuk meneruskan hobi melancong dan menikmati kehidupan persaraan bersama keluarga tercinta. Setelah hampir 30 tahun menabur bakti dalam dunia pendidikan, beliau menamatkan perkhidmatan sebagai seorang pendidik pada 6 Februari 2026. Perjalanan kerjaya ini sentiasa terpahat sebagai kenangan terindah dalam hidup beliau sebagai seorang guru yang berkhidmat dengan penuh dedikasi kepada agama, bangsa dan negara. Beliau turut menitipkan harapan agar hubungan silaturahim bersama warga Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang terus terpelihara walaupun tidak lagi berkhidmat secara rasmi. Pesanan ikhlas beliau kepada seluruh murid ialah agar sentiasa menjaga solat 5 waktu serta membentuk peribadi yang baik. Majlis Sanjungan Budi ini diadakan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas segala jasa serta pengorbanan Ustazah Nordini binti Jusoh sepanjang perkhidmatan beliau sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Selamat bersara, jumpa lagi Kak Dini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizan bin Mak Zain mengambil kesempatan yang berharga ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Nordini. Tahniah kerana berjaya sampai sehingga penghujung perkhidmatan. Saya juga mendoakan semoga Ustazah Nordini sentiasa berada dalam kesihatan yang baik, jiwa yang tenang, serta mendapat keberkatan dalam menjalani kehidupan selepas persaraan. Santai-santai YB, kuch hota hai. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dini, selamat bersara. Semoga amin, ada amin. Selamat bersara. Semoga kehidupan selepas pencen ni sentiasa dirahmati dan diberkati. Assalamualaikum. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara untuk Kak Dini. Saya doakan semoga sihat di samping keluarga dan manfaatkan sepenuhnya masa persaraan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Kak Dini, memang nak ambil kesempatan mengucapkan selamat bersara kepada Kak Dini. Memang doakan semoga Kak Dini dipermudahkan segala urusan sepanjang persaraan, dikurniakan kesihatan yang baik, bahagia sepanjang hayat, insyaAllah dunia dan akhirat. Miss you so much. Rindu nak makan masakan Kak Dini lagi. InsyaAllah maybe one fine day dapat rasa lagi sambal Kak Dini. And thank you for being such a great sister during our time at SK Tamu Tulang. Okay, that's all. Bye Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kakak kesayangan saya Kak Dini, saya ucapkan selamat bersara. Terima kasih banyak telah banyak membantu saya selama ni. Terima kasih telah menjadi seorang kakak yang sangat baik. Terima kasih telah mendidik ribuan, maybe jutaan anak bangsa. Kak Dini seorang yang sangat baik. Kak Dini, I love you. Saya doakan semoga Kak Dini sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa boleh pergi jalan-jalan rata, travel jauh-jauh lagi. Okay Kak Dini nak, I love you Kak Dini. Muah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rosmani binti Man. Syukur Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara buat Ustazah Nordini. Alhamdulillah, tahniah diucapkan Ustazah kerana diberikan kesihatan yang baik dan dapat menjalankan tugas berkhidmat sehingga ke penghujungnya, dan hari ini merupakan hari penamat sebagai kaki tangan awam. Selamat bersara Ustazah Nordini, dan saya mendoakan Ustazah diberikan kesejahteraan yang berpanjangan dan berbahagia bersama keluarga tercinta sampai ini, dan semoga ukhuwah kita akan berpanjangan. Selamat bersara sahabatku. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar, sokongan dan kenangan indah sepanjang kita bersama. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi kegembiraan, reality berkualiti bersama orang tersayang. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari yang ditunggu akhirnya tiba juga, iaitu selama 22 tahun di SKTT. Terima kasih semua kepada kawan-kawan dan anak-anak yang dikasihi semua. Sebenarnya sebenarnya saya rasa macam sayang sangat nak tinggal SKTT. Sayang kat kawan-kawan, sayang kat anak-anak. Sebab Cikgu SKTT ni merupakan kawan-kawan yang terbaik.
Okey, akhir sekali saya memohon ampun dan maaf andainya terdapat salah silap selama 22 tahun. Sama ada pada cikgu-cikgu ataupun anak-anak murid yang tersayang. Doakan semoga SKTT akan lebih berjaya lagi di masa akan datang. Semoga kita akan bertemu lagi insya-Allah suatu hari nanti. Sekian, terima kasih.